dan salam sejahtera. Saya Laura Nasuha dari PSS Aceh. Hari ini, suasana di sekolah kita terasa sedikit hibau kerana kita bakal melepaskan seorang guru yang sangat kita sayangi, iaitu Cikgu Siti Sarasya binti Yahya yang akan berpindah ke sekolah baharu. Sebelum beliau berangkat, jom kita luangkan masa sekejap untuk berbual-bual dan mendengar pesanan terakhir daripada Cikgu. Jom. Assalamualaikum Cikgu. Boleh saya tanya beberapa soalan? Waalaikumsalam. Boleh, apa salahnya? Cikgu sudah duduk dekat sekolah ni berapa tahun? Cikgu dah duduk di sekolah ni hampir 3 tahun, 3 bulan, 3 hari. Apa perasaan cikgu bila dapat tahu cikgu kena pindah ke sekolah baharu? Perasaan tentulah sedih kan, tapi nak buat macam mana, atas arahan perkhidmatan, cikgu terpaksa atur dan terpaksa bergerak ke sekolah baru. Jadi apapun kita tertakluk kepada arahan yang diberi. Namun begitu memang cikgu rasa amat sedih kerana terpaksa meninggalkan rakan-rakan yang telah lama cikgu kenal. Begitu juga dengan murid-murid yang cikgu telah lama juga mengajarkan di sini. Jadi harapan cikgu agar murid-murid di sekolah Sungai Aceh ni sentiasa berusaha untuk mencapai kecemerlangan. Apa ucapan cikgu untuk anak murid dekat sekolah ni? Okey, ucapan untuk anak-anak murid sekolah ni, cikgu dengan rasa rendah diri dan penuh harapan lah, mengharapkan agar murid-murid di sekolah SK Sungai Aceh ni sentiasa cemerlang, sentiasa bertekad untuk terus berjaya demi membela keluarga dan juga membina kerjaya mereka di masa akan datang. Saja. Baik, terima kasih cikgu. Sama-sama. Itulah tadi perkongsian yang disampaikan oleh Cikgu Siti Sarasya. Walaupun jauh di mata, tapi kami harap cikgu tidak melupakan kami di sini. Terima kasih atas jasa yang telah diberikan. Kami doakan cikgu terus bermain di sekolah baharu nanti. Sekian sahaja untuk hari ini. Terima kasih.